Menu dah siap. Okay, so lepas kita buat menu, kita nak buat gameplay pula. Kita nak buat game dia pula. So kita pergi dekat kita scroll atas, kita tambah screen. Let's gameplay. Scroll atas. Screen name gameplay. Gameplay tengah okey. Gameplay. Okay, so kalau dah tambah screen baru ni gameplay kita. Kita buat macam tadi kak, kita buang dua ni. Kita tekan screen. Pergi kat appearance. Scroll bawah, antik. Show status bar dengan title visibility. Betul. Background boleh, kalau nak masukkan boleh masukkan. Dekat screen je boleh masukkan. Tekan screen, background image, masukkan. Okay, so kalau gameplay dah ada, first kita nak player lah. So kita ambil cari spaceship, cari gambar spaceship yang kita nak. So cara paling senang nak cari spaceship sprite. Tulis spaceship sprite, pergi kat image, dekat tools, ni penting. Tekan tools, color transparent. Ni dia akan filter semuanya PNG. Dia akan semua gambar ni PNG, jadi boleh pilih. Pergi dekat tools, color, pilih transparent. Pergi image, tools, transparent. Okay, lepas tu pilih mana-mana gambar yang nak. Let's say kita ambil save as. So kalau kita dah pilih gambar yang kita nak, kita download, buat macam tadi. Upload kita punya gambar tu dekat dalam MIT App Inventor. Satu je kau tuang. Satu je. Ini player kita. Okay, kalau dah upload dekat kita boleh cari canvas. First kat atas tu kat palette tu, bawah palette tu ada text box, tulis canvas. Canvas ambil, betul drop je. Canvas cari dekat palette. Search dekat palette. Bawah tu ada text box, tulis canvas.
Canvas bawah kat palette tu, bawah tu ada text box, tulis search canvas, tulis canvas. Bawah palette. Bawah palette ada text box. Nampak? Ada palette. Ni. Tulis canvas. Tak. Canvas. Sudah kena tinggal. Gambar ni tadi. Gambar kata tebak. Okay, kalau dah drop canvas ni kita besarkan macam tadi, height, fill parent, tekan OK, width, fill parent, tekan OK. So canvas dah dia full screen, dia akan penuh. Fill parent. Kalau dah pergi balik dekat bawah palette tu, search image sprite. Image sprite. Cari image sprite. Drag. Dah jumpa, kalau dah jumpa, ambil drag, letak. Tak. So kalau image pack kita dah drag masuk. Lepas tu gambar spaceship tu kita dah download, dah masuk dalam media. Tekan image pack ni. Picture, pilih gambar kapal tu. So kalau gambar tu besar macam ni kan, besar kan. Pergi nak kecilkan, pergi kat height. Pilih pixel. Letak dalam 50. Pilih 50 pixel. Sama juga dengan width. Pun sama juga. Pilih pergi ke pixel, pilih 50. Tekan OK. Masukkan gambar. Okay, gambar dah ada. Gambar dah masuk. Dah. Okay, first kita rename. Pilih image sprite tadi. Kan? Lepas tu kat bawah ni ada rename. Rename kita tukar nama dia, kita letak player image. Pergi kat image sprite tadi, tekan image sprite. Bawah ada rename. Fadi cakap Budi Bakor. Image sprite bawah, tekan ada button rename. Cari button rename dekat bawah. Rename, letak player image. Tukar nama dia player image. Okay, tekan OK. So sekarang dia dah kita punya game dah tukar dia player image. Okay, bila dah tukar, pergi ke block section block, tekan block button kat atas kanan tu.
Okay, ke bawah ni boleh nampak ada tulis player image. Tekan player image. Tekan player image. Okay, lepas tu bila dah tekan player image, dia cari ni when player image drag, lepas tu masukkan dalam kita punya editor. Tekan play image. Okay, so dekat kiri tu ada player image. Kita dah rename tadi. Tekan cari blocks ni. When player image dot drag. Tekan, masukkan. Drag masukkan. Siapa yang lepas tu buat tidur? Drag saja. Okay, kalau dah masukkan, pergi balik play image. Cari move to. Cari move to. Drag kat dalam ni tu. Drag masukkan dekat dalam. Ada dekat play image. Play image tadi. Scroll bawah. Tekan play image. Scroll bawah. Cari move to. Ya, betul. Pindahkan ke dalam. Dekat play image sendiri. Ya. Okay, lepas dah masuk move to, dah masukkan blok ni. Kat atas ni ada current X, hover je. Lepas tu dekat get current X ni ambil, masukkan dekat X. Ya, betul. Sama juga dengan Y. Y pun sama. Get hover, masukkan dekat Y. Tak boleh tak? Aku tak subscribe tu datang kan. Dia tak ada tukar. Cuba refresh. Dia dah tekan ni pasal ni. Tak. Bantul lah aku punya background image. Okay, mana? Masuk Y masuk bawah. Y masuk bawah. Sekejap ah. Kau cakap company suruh dulu. Siap. Ha? Tak apa. Tu tak apa. Tak apa. Dah. Lepas tu 50 dihilang. Sangat. Buang dulu, buang balik, masukkan sprite baru. Masuk. Delete dulu. Delete. Delete.
masukkan balik image, cari balik image sprite. Image sprite, masukkan balik. Upload. Dah? Dah upload pilih gambar. Dia besar. Besar. Cuba tukar balik. Ni. Itu 50. Betul. With Okay, kalau dah masuk kan, kalau kita test connect balik. Kalau kita connect balik, kita punya spaceship tu kita boleh drag. Kita boleh sentuh. Kita boleh gerak-gerak. Dapat? Okay. Okay, dapat. Kalau connect, kita boleh gerakkan. Kita boleh gambar yang kita nak kita boleh gerakkan. Kalau kita connect, kita boleh test kita punya apps, kita boleh gerakkan. Dekat Android Play Store. Kenapa? Dia MIT AI. Kan nak di scan kan? Oh, tu memang tak boleh. Tak boleh? Kena install MIT app. Kena install app dia. Okay, so kalau kita run kita punya game tu, kita boleh nampak ni dan kita boleh gerakkan kalau pakai phone boleh pakai jari lah gerakkan. So lepas tu kita nak letak
kita nak letak kita nak declare nyawa nyawa player. So dekat variable, cari variable atas sekali tu, initialize global name, ambil drop. Name tukar health. So kita nak letak nyawa player kita. Tu lepas tu kat sini ada kosong kan? Pergi dekat math. Kat math. Atas sekali yang kosong tu ambil. Masukkan. Lepas tu kita letak nyawa 100. 100. Okay, so nyawa kita dah ada. Lepas tu kita buat lagi. Pergi dekat variable lagi. Ambil. Kita buat score. Untuk score pula. Kat variable. Skor kosong. Skor kosong. Okay. Okay, skor dah ada, health dah ada. Sekarang pergi balik dekat designer. Pergi balik dekat designer ni tadi. Dekat palette cari clock. Dekat. Okey dah jumpa lah. Timer dia tu kan. Drag gimana? Drag kat phone. Drag je mana-mana. Bila dah drag nanti kat bawah ni ada tulis clock 1 dekat bawah. Kalau dah masuk kan. Kalau drag kat tepi ni pun boleh nampak. Kalau clock ni dah ada dekat belah kanan ni maksudnya dah masuk kan. Okay. Kalau dah masuk, kalau clock dah masuk, pergi kat blok balik. Pergi kat blok. Cari clock. Kita ambil. Scroll bawah. Cari set clock 1 dot time enable. Cari ni. Di clock, scroll bawah sekali. Kat bawah sekali. Time interval lah. Timer enable. Okey. Okay, kalau dah drop timer enable, pergi logic, ambil true, masukkan dekat sebelah time enable tu. Okay. Kalau dah masuk, pergi kat gameplay kat kanan, kat kiri tu, gameplay tekan gameplay. Kat gameplay cari gameplay initialize. Kita initialize, lepas tu yang tadi tu kita masukkan kat dalam. Okay, lepas tu nanti dia akan jadi macam ni.
Okay, kalau dah masuk kan, kita nak buat high score. Okay, sebelum tu kita nak